Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni update setelah 2 minggu kita tanam pisang dekat kawasan tanah yang agak berbatu tu. Jom kita tengok pisang kita sama ada subur, sihat, hidup ataupun ada yang mati ataupun hidup semua. Jom. Alhamdulillah, hiduplah kawan-kawan. Hari ni kita nak membaja. Alhamdulillah. Ini selepas 2 minggu. Tengok kawasan yang berbatu. Siapa kata pisang tak boleh hidup dekat kawasan yang berbatu? Dia boleh hidup. Cantik je, subur je. Lagi pula ni pisang tanduk. Kita hari tu tanam dalam 10 2 3 4 5. Okey, yang ni mana ni? Ini yang ke-6. Mati ke? Oh, hidup. Nampak tak? Pucuk cenonek tu. Hidup. Cuma dia kering dulu. Macam saya cakap lah, dia akan kering dulu. 6 7 8. Yang ni pun dia kering dulu. Nampak? Yang besar ni dia kering, dia hidup balik. 8, Alhamdulillah. 9. Yang ke-10 mati dah. Yang ke-10 mana? Ni lah. Hidup ke mati ni? Macam hidup lah. Ada, Alhamdulillah. Hidup semua. Alhamdulillah. Jadi usia macam ni, 2 minggu ni kita dah boleh baja. Tapi baja apa yang sesuai untuk usia 2 minggu ni? Jom saya tunjuk baja apa. Tanaman pisang ni kita akan gunakan 3 jenis baja asas, makanan asas lah. Yang pertama sekali adalah baja urea. Sebagai urea. Yang kedua baja NPK. Dan NPK ni pula 2 jenis. Satu NPK 15-15 atau NPK 16-16. Itu semasa baja subur lah. Kemudian bila pisang dah nak berbuah tu, dalam usia 5 bulan kita akan letak baja buah pula, iaitu sama ada 12-12-15 ataupun 13-17. Yang penting bahagian K tu, kalium tu dia punya tinggi. Untuk usia 2 minggu ni sehingga usia sebulan kita akan letak baja urea. So 2 minggu sekali. 2 minggu. So sebulan yang pertama tu baja urea dulu untuk kita buat daun dulu. Sebab apa? Daun ni penting untuk proses fotosintesis. So ni ada baja urea. Ni urea. Okey, nasihat saya kawan-kawan, kalau nak pegang baju urea ni pakailah sarung tangan Macam saya ni saya tak pakai sarung tangan ni, jangan ikut macam saya. Kalau tak pakai sarung tangan, satu dia panas, baju urea ni dia panas, dan satu lagi racun lah, nanti kena basuh bersih-bersih lah. So untuk pisang yang macam ni, yang tak berapa besar lagi, usia 2 minggu, tak perlu banyak, lebih kurang macam ni lah. Ini lebih kurang dalam 20 gram lah, 10 gram, 20 gram, dan tabur di sini lah, keliling lah yang paling cantik. Macam tu. Taburkan macam tu. Itu yang terbaik lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil baca bismillah lah. Selawat ke apa kan, supaya dia tidur lebih subur. Ni pun ada juga ni. Alhamdulillah. Okey, jom seterusnya. Geng. Alhamdulillah subur harap dia terus subur lah. Walaupun kawasan tanah ni macam agak berbatu, tapi dia mampu hidup lah. Cuma nanti risiko dia, bila dia dah berbuah je, dia mungkin akan tumbang. Mungkin dia punya akar tu tak dapat nak, apa orang kata, tak dapat nak sampai ke bawah lah. Sebab tanah ni berbatu, jadi akar dia mungkin tak dapat pegang tanah dengan kuat. Jadi dekat situ kita kena tongkat bagi dia pancang lah, untuk dia tahan. Tapi insyaAllah rezeki, kalau Allah nak kata dia hidup, tanah macam mana pun dia hidup. Tanah Malaysia ni subur tuan-tuan. Tanah dekat Malaysia ni subur. So jangan risau, jangan takut dengan rezeki Allah, dengan kurniaan Allah. Alhamdulillah. Ni nampak subur anak pisang tanduk. Ni memang nampak subur. Alhamdulillah. Dah selesai membaja. Macam tu je. Dia sikit-sikit, jangan banyak-banyak sangat Kalau banyak sangat kita takut dia terbakar dan matilah. Jadi ni yang kita panggil sebagai proses untuk pembuatan daun dululah. Baja urea ni dia khas untuk nitrogen. Yang mana nitrogen ni untuk daun, untuk klorofil. Klorofil tu yang mana paling berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi kalau fotosintesis cantik, barulah pokok tu akan tumbuh dengan sihat. Nampak tu. Okey, nanti untuk pembajaan seterusnya saya akan update lagi. Saya akan update sampai pokok pisang ni berbuah, sampai kita buat keripik. So korang kalau suka dengan konten saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Subscribe lah, saya nak kumpulkan sampai 100,000 subscriber tu. Sebenarnya saya baru nak aktif balik dalam YouTube ni. Saya perlukan sokongan anda semua.
Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.